Bayangkan hari ini tuan-puan semak akaun bank, tiba-tiba ada 200,000 secara cash. Persoalannya, tuan-puan nak campak dekat mana duit tu yang beranak paling banyak? Adakah emas? Adakah ASB? Adakah tabung haji? Ataupun biar je dalam akaun bank? Pilihan pertama adalah tuan-puan biar je 200,000 tadi di dalam akaun bank biasa. Please, please, please jangan buat kerja pelik ni. Sebab 200,000 tuan-puan kalau biar dalam akaun bank biasa, dalam masa 5 tahun lagi, nilai dia akan menyusut dengan sangat teruk disebabkan inflasi. Pilihan kedua adalah emas. Memang betul emas ni kalis inflasi dan harganya cenderung untuk naik dalam jangka masa yang panjang. Tapi tuan-puan kena ingat satu benda, emas tak bagi tuan-puan dividen secara bulanan. So next, jom kita tengok tabung haji dulu. Simpan dekat tabung haji sangat tenang. Dan sebenarnya kalau tuan-puan simpan dekat tabung haji, simpanan tuan-puan telah dikenakan zakat. So tak perlulah pening-pening untuk kira zakat setiap tahun. Next one adalah kalau tuan-puan simpan 200,000 tadi di dalam ASB. Usually ASB akan lebih tinggi daripada tabung haji, cuma simpanan di ASB tidak dikenakan zakat. Jadi tuan-puan kena take note sendiri dan jangan culas bab zakat. So bila dah dengar ni, tuan-puan agak-agak mana satu yang lebih untung?